Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ni dapat kita menyambung kelas pengajian kita. Pada pagi ini saya nak kongsikan mengenai hari raya hari raya. Hari raya, sambutan mengenai hari raya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Saya nak kongsikan kuliah hari raya kali ini dengan 5 bab. 5 babnya. Yang pertamanya adalah konsep hari raya dalam Islam itu sendiri. Konsep hari raya dalam Islam. Okey. Islam mensyariatkan ada 2 hari raya. Okey, 2 hari raya yang disyariatkan. Apa maksud hari raya yang disyariatkan? Yang dikatakan atau dimaksudkan dengan hari raya yang disyariatkan adalah sunat kita melahirkan kegembiraan dalam menyambut itu. Sunat sunat. So, melahirkan kegembiraan itu sunat. Hari raya yang disyariatkan. Ada 2 hari raya yang disyariatkan. Yang pertamanya hari raya Aidul Fitri. Tak lama lagi kita akan sambut. Yang keduanya hari raya Aidul Adha. Ini dipanggil hari raya yang disyariatkan. Sunat kita meraihkan itu sunat. Memaparkan kegembiraan sunat. Pada pagi itu kita berziarah, sunat hukum dia. Kita menyapa, sunat hukum dia. Kita pakai baju yang baru, yang bagus-bagus, sunat hukum dia. Apa saja kita buat memaparkan kegembiraan, sunat hukum dia. Ini hari raya yang disyariatkan. Jadi, walau bagaimanapun, Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain. Okay, Islam tak melarang kita meraihkan hari raya yang lain dengan 3 syarat. Okay? Hari raya ada yang disyariatkan. Disyariatkan maksudnya kita sunat melahirkan kegembiraan tu. Okay? Sunat memaparkan kegembiraan sunat. Malam tu kalau kita sama-sama cucu, anak masak ketupat dengan niat melahirkan kegembiraan boleh pahala. Islam, Allah Maha Pengasih, gembira pun boleh pahala. Masya-Allah, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain dengan 3 syarat. Yang pertama bukan perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan tak boleh. Okey. Perayaan keagamaan tak boleh kita nak merayakan. Yang keduanya tidak ada unsur maksiat. Perayaan itu tidak ada lambang kepada benda maksiat. Orang sebut perayaan ni lambang pada benda maksiat. Dia bukan perayaan macam tu. Dan yang ketiga, tidak ada unsur syirik. Tidak ada unsur syirik. Okey. Hari ini orang nak merayakan Cap Gomeh, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Perayaan keagamaan. Okey. Hari ini orang nak merayakan Tai Busam, boleh tak? Sebab apa? Keagamaan. Hari ini kita nak merayakan Hari Merdeka, boleh tak? Boleh. Tengok, adakah ada perayaan keagamaan? Kan? Adakah simbol maksiat? Adakah ada syirik? Tak ada kan? Sebab itu dulu pernah merayakan Hari Merdeka, mengalungkan bunga dekat Tugu Negara. Akhirnya fatwa memfatwakan haram buat benda tu. Sebab ketika itu ada pemujaan. Syirik. Jadi fatwa mengharamkan, dah tak buat benda tu, okey. Tak ada masalah. Okey. Hari ini nak merayakan Hari Ibu, boleh tak? Boleh tak Hari Ibu? Cek 3 benda tu. Hari Ibu. Adakah ada pada keagamaan? Ada pada keagamaan? Ibu. Okey. Setengah-setengah ustaz kata tak boleh sebab dia mengatakan itu perayaan keagamaan. Kita tahu asas dia. Tak boleh sebab inilah malaikat Mother Teresa lah apa sebagainya kan. Tapi adakah hari ini Hari Ibu orang tu nampak simbol tu? Nampak tak? Kalau tak nampak simbol tu, tak apa. Kalau nampak simbol tu, tak boleh. Ada kata di Malaysia kan? Okey. Adakah apa yang keduanya? Adakah dia maksiat? Adakah dia ada unsur syirik? Tak ada. Okey. Hari ini kita nak meraihkan Hari Kekasih, boleh tak? Adakah ada perayaan keagamaan? Hari Kekasih? Tak kan? Adakah ada lambang benda maksiat? Ada Ada. Sebab hari ini kalau sebut Hari Kekasih je, orang akan takrifkan kekasih itu bukan isteri. Mana bacalah majalah ke apa semua kan.
Sampai hari kekasih pernah disebut sebagai hari No Panties Day. Orang muda ni ada sama macam tu sekali. So tak boleh nak merayakan sebab dia lambang benda maksiat. Okay. Adakah dia ada pemujaan? Tak. Okey. Orang dulu selepas dia lepas musim tengkujuh, orang-orang belah pantai timur kan, dia ada hari puja pantai. Okey. Adakah perkara keagamaan? Tak. Adakah lambang maksiat? Tak. Adakah dia lambang ya. Okey. Last. Kan? Hari ni orang belah utara pula, selepas dia tuai padi, dia ada dulu merayakan orang dulu merayakan hari memuja semangat padi. Boleh tak boleh? Tak boleh, sebab syarat ketiga tadi. So Islam dia maknanya ada 2 hari raya yang disyariatkan, tetapi Islam tak melarang kita merayakan perayaan lain dengan 3 syarat. Okey, dalam bab melawat ziarah tak ada masalah. Jangan sampai kita ditakrifkan merayakan benda tu. Kita lah punya lebih-lebih kan. Kita pula yang lebih-lebih maknanya beria-ria lah kita yang menyanyi sama-sama dia lah kan. Tak boleh. Ziarah tak ada masalah. Ini ditakrifkan meraihkan benda itu. Bab yang kedua iaitu mengenai zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ni adalah satu zakat yang kena dibayar sempena dengan hari raya Aidilfitri. Okey. Dan dia berkaitan masa juga. Okey. Zakat fitrah semua orang wajib bayar. Semua wajib bayar. Kan? Semua tu 3 syarat. Siapa-siapa yang ada 3 syarat ni dia wajib bayar zakat fitrah. Yang pertama, dia orang Islam ataupun anak orang Islam. Wajib bayar zakat fitrah. Yang keduanya, ada kemampuan pada hari raya dan malam. Apa maksud kemampuan? Ada makan, pakaian dan tempat tinggal. Cukup. Pada malam hari raya. Pada malam hari raya. Okey. Dan syarat yang ketiga, orang yang kena bayar zakat fitrah adalah orang yang hidup 2 masa. Sebahagian daripada bulan Ramadan dan sebahagian daripada bulan Syawal. Dia wajib bayar zakat fitrah. Kan? Sempat hidup 2 masa. Sebahagian daripada bulan Ramadan, sebahagian daripada bulan Syawal. Itu syarat bayar zakat fitrah. Okey, nak senang faham, kita ajukan satu soalan. Satu orang yang lahir pada malam hari raya, dia kena bayar zakat fitrah ke tak? Melahir, semua kena bayar fitrah tak? Kena tak? Okey, malam raya tak kena sebab dia tak sempat hidup 2 masa. Dia tak sempat hidup sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Okey. Satu orang aksiden nak balik kampung, nauzubillah ni contoh. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua keselamatan. Okey? Amin ya Rab. Aksiden pada petang hari raya. Pada petang Ramadan akhir nak balik kampung, kata 30 Ramadan nak buka pukul 7.30, pukul 7 aksiden meninggal kat situ. Dia wajib bayar zakat fitrah ke tak? Kan? Wajib tak? Tak wajib sebab dia hanya sempat dalam bulan Ramadan saja. Tapi orang meninggal malam hari raya, kena ke tak? Meninggal hari raya, kena sebab dia sempat hidup sebahagian daripada bulan Ramadan dan malam raya. Okey. Satu orang bernikah. Tak tahan kan bulan Ramadan nikah kan. Malam bergaya, tolonglah nikahkan saya. Nikah malam raya, aku terima nikahnya. Okey. Zakat fitrah isteri dia tu siapa bayar? Suami atau ayah? Suami atau ayah? Suami kena bayar tak? Tak kena bayar. Tak kena bayar. Walaupun benda tu simple, tapi dia implikasi hukum tu ada. Okay? So nikah malam raya, dia tanggungan nafkah zakat fitrah bukan pada suami. Okay?
pada ayah perempuan ni, atau perempuan tu kena bayar. Okey, tak tahan. Nak nikah sangat. 7,5 nak buka, 7 suku. Akad nikah, aku terima nikahnya 7 suku. Okey. Hari akhir bulan Ramadan, 7,5 buka puasa, nak raya dah, 7 suku. Tolonglah tunggu, tak tahan nikah sangat kan. Akad nikah, aku terima nikah dia. Siapa kena bayar zakat fitrah? Suami. Sebab sempat hidup sebahagian bulan Ramadan, sempat hidup sebahagian daripada bulan Syawal. Okey. Tapi kalau kita nak bayar lebih, boleh. Walaupun bapa isteri dah bayar, kita mau bayar lagi, boleh. Kan? Walaupun anak tu lahir malam hari raya, sajalah juga nak bayar, boleh. Tak ada masalah. Ni daripada sudut wajib kena bayar ataupun tak. Okey? So, zakat fitrah ni semua kena wajib bayar. Dia adalah zakat diri. Beza zakat harta. Zakat harta, orang ada harta saja bayar zakat. Tapi zakat fitrah, zakat diri. Semua orang wajib bayar. Walaupun kemudian zakat itu akan dibagi pada fakir miskin. Tapi fakir miskin pada malam hari raya dan siang dia cukup syarat. Dia juga kena bayar zakat fitrah. Walaupun kemudian dia layak dapat zakat tu balik. Kan? Sebab dia zakat diri. Dia bukan zakat harta. Pada malam tu dia Muslim, kemudian pada malam tu dia cukup makan dan minum pada malam dan siang hari raya, makan pakai tempat tinggal, cukup makan, dan juga kemudian dia sempat hidup 2 masa. Sebagian bulan Ramadan, sebagian bulan Syawal, maka dia kena bayar zakat fitrah. Anak perempuan bawah tanggungan bapak tu. Bapak kena bayar, wajib dia. Tapi kalau anak tu bapak bayar, anak tu pun bayar juga, boleh, tak ada masalah. Kan? Ataupun bapak tak mampu atau anak cakap, tak apa-apa, ayah saya bayar pakai duit saya sendiri lah. Ni baru duit PTN baru masuk ni, saya bayar lah kan. Betul kan? Maka dia bayar sendiri, tak ada masalah, boleh. Lebih tak apa. Sama juga masuk Islam. Masuk Islam Ramadan akhir kena bayar fitrah. Masuk Islam pada malam hari raya dia tak kena bayar fitrah. Sebab syarat yang ketiga sempat hidup 2 masa. Afdal, bukan syarat afdal. Afdal bayar zakat adalah tempat kita tinggal. Afdal, tempat kita berada. Sebab apa? Kita berada dan kita kenal mana fakir miskin di situ. Okey, mate kita Filipin dan nak bayar kat sana pun boleh. Afdalnya tempat dia berada di situ. Okey. Di Jepun 1 kilo beras harga lebih RM30. 1 kilo beras So, kan bayar zakat fitrah boleh beras. Okey. Di Malaysia, beras harga RM2 lebih, RM3 lebih. So, kita pun cakap, anak kita kat Jepun kan, bayar kat Malaysia je lah kan. Murah sikit. Kan? Sebab berada murah. Okey, boleh. Tapi afdal dia. Afdal dia, bayar tempat dia duduk. Afdal dia. Bukan syarat, afdal ya. Afdal ni yang terlebih bagus. Okey. Bayar zakat fitrah. So, 3 syarat, satu orang wajib kena bayar zakat fitrah. 3 syarat dia. Bapak bayar, dia pun bayar juga. So, mana yang lebih dikira sedekah. Mana yang kurang, top up lah benda tu. Jadi kita akan bincang benda kurang kan. Sama. Okey, sama-sama bayar. Contoh ada juga kan, kadang-kadang isteri bekerja, walaupun suami bayar, tapi isteri nak bayar juga. Kan? Boleh. Jangan bergaduh pula. Suami aku bayar tau. Alah abang sibuk je. Risih. Abang sibuk. Afdal tempat kerja. Tempat kita rezeki dapat tu afdal, sudah afdal kan. Afdal Tapi dia punya konsep adalah bagi fakir miskin. Sebab apa? Afdal ni tempat kita bekerja ke tempat kita tinggal, kita kenal mana fakir miskin. Tapi sekarang ada amil, boleh amanah kepada amil lah. Okay. Dalam bab yang kedua, bab zakat fitrah ni juga. Okay, bab pertama tadi hari raya, bab kedua zakat fitrah kan. Okey, tahun ini Selangor mengisytiharkan bahawa zakat fitrah adalah RM7. RM7 kenapa yang ni RM7? Mungkin Johor lebih mahal atau lebih murah, Terengganu lebih mahal lebih murah, Kedah berbeza harga, padahal kan maknanya dekat je tu. Apa beza dia? Kenapa beza dia? Okey, ada asas dia. Nabi SAW suruh kita bayar zakat fitrah adalah segantang makanan yang biasa kita makan. Segantang Satu gantang Baghdad tau. Saya ada gantang Baghdad Segantang Baghdad, gantang Baghdad tu besar ni lah. Besar ni. Segantang barang yang biasa kita makan.
Segantang barang yang biasa kita makan. Okey. Gantang ni alat menyukat, bukan alat menimbang. So gantang ni, satu gantang berapa kilo? Satu gantang berapa kilo? Sebab kita nak tahu berapa kita kena bayar zakat fitrah ni kan. Biasa barang yang biasa kita makan. Okey. Segantang berapa kilo? Okey. Segantang sebenarnya tak sama. Segantang tepung dengan segantang beras, mana lebih berat? Tak sama. Kilo sama. Gantang alat menyukat. Alat menyukat macam gayung. Okey. Kalau sekilo tepung dengan sekilo beras, samalah kilo tu. Kalau gantang dengan segantang tepung dengan segantang beras, mana berat? Tepung. Tepung sebab lebih padat. Tepung lebih padat. Okeylah, senang gini lah. Orang Arab makan tamar dengan kurma, segantang kurma dengan segantang beras, mana berat? Beras lagi berat. Sebab beras lebih padat. Kurma kan ada ruang-ruang kan. Okey. Jadi berlaku khilaf antara negeri-negeri hatta di Malaysia pun. Pertama, penetapan berapa kilo sebenarnya. Berapa kilo sebenarnya. Ada setengah negeri kata satu gantang 2.1 kilo. Ada setengah negeri kata satu gantang 3.2 kilo. 3.2 kilo, tak sama. JAKIM buat perkeliling bagi tengah-tengah, bagi guideline. Sebab agama adalah hak negeri-negeri. Dia boleh cadang. Satu gantang 2.7 kilogram. 2.7 kilogram. Satu gantang So, kita dah dapat dah. Berat benda yang kita kena bayar adalah 2.7 kilogram. Isu pertama selesai. Satu gantang tu 2.7 kilogram. Okey. Kita dah tahu dah, kita kena bayar zakat fitrah 2.7 kilogram. Isu kedua, beras apa yang kita makan? Isu kedua. Isu kedua, berapa kita makan? Okey. Di Selangor RM7 beras yang harga zakat fitrah, kalau kita bahagikan dengan 2.7 kilogram, maka sekilo akan jatuh RM2.60. RM2.60. Sebab itu saya cadangkan, sebab syariat dia adalah satu gantang benda yang biasa kita makan. Saya cadangkan, kalau kita orang Shah Alam biasa makan beras lebih daripada RM2.60, bayar lebih. Bayar lebih. Saya cadangkan bayar lebih. Sebab syariat adalah beras yang biasa kita makan. Okey. Habis nak bayar lebih macam mana Ustaz? Susahlah. RM7 ditetapkan, Imam saya nak bayar RM7.50 je lah. Susah, dia nak keluar risit susah. Lebihkan bilangan orang. Contoh katakanlah tanggungan kita 5 orang, Imam saya nak bayar untuk 7 orang. Lebihkan. Beras yang biasa kita makan. Kalau ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan makan jenis beras mati kan. Beras mati, herba poni yang 5 kilo sampai RM50 tu. Maksudnya ataupun 10 kilo sampai RM70-80, mana sekilo dah RM7. So RM7 kali 2.6, RM15 sebenarnya harga zakat fitrah kita. RM15. So tu bayar lebih tak apa. Jangan bayar kurang. Itu belum kita kira makan pizza lagi, jajak makan KFC lah, jajak makan jajak makan kedai. Itu belum kira macam tu lagi. Kan? So saya cadangkan sebab macam contoh apa yang berlaku di Selangor, memang saya dengan izin Allah, saya punya master pertama, memang kajian saya dalam pentadbiran zakat fitrah negeri-negeri. Macam contoh di Selangor kan, mana dapat RM7 tu, dia nilaikan beras yang biasa dimakan oleh orang Banting dengan beras yang biasa dimakan oleh orang Subang Jaya, Shah Alam, PJ, dia average kan. So sebenarnya orang Banting, orang Kuala Selangor bayar lebih sebenarnya dibanding orang bandar sebenarnya. Dia dapatkan RM7 tu. Kan? Sebab tu saya cadangkan saya akan bawa tajuk ni memang tak tahun berdampak zakat fitrah ni, biar kita bayar lebih tak apa, jangan kurang. Tapi walau macam mana pun fatwa telah tetapkan RM7, kalau kita nak bayar RM7 pun boleh, sebab tu dah fatwa. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita sendiri kan, dari sudut kita, apa yang kita makan, kita tahu apa kita makan kita tahu kan. Orang Melayu kan makannya hebat. Makannya pucuk paku kau ikannya ikan parang kau kan. Orang Melayu kan hebat kan. Dia punya makanya pucuknya pucuk paku kan, ikannya ikan parang kan, belimbingnya belimbing besi.
So kita nilai lah apa yang biasa kita makan. Okey, boleh habis mulai zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, bab ketiga, takbir hari raya. Okey. Takbir hari raya. Ada 5 perkataan yang Allah syariatkan pada umat Muhammad special. 5 perkataan. Ini direct Allah SWT bagi ya. Ada 5 perkataan. Kan? Yang pertamanya perkataan azan dan iqamah. Azan dan iqamat tu memang perkataan Allah SWT anugerah pada umat Muhammad. Yang keduanya adalah perkataan amin pada doa. Amin pada doa. Yang ketiganya adalah perkataan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Yang keempatnya takbir hari raya. Takbir hari raya perkataan Allah syariatkan khusus untuk umat Muhammad, special. Yang kelimanya talbiyah. Talbiyah. Kalau kita nak pergi Mekah, umrah atau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu dia panggil talbiyah. So ada 5 perkataan yang Allah anugerahkan kepada umat Muhammad. Salah satunya adalah takbir hari raya. So hari raya sunat kita bertakbir. Kalau hari raya Aidul Fitri, sunat dia bermula daripada maghrib sampai nak solat hari raya Aidul Fitri. Kalau hari raya Aidul Adha, 4 hari. Maghrib, bermula maghrib hari raya sampai hari keempat, maghrib hari keempat. Hari tasyrik dah. Tu. Walau macam mana pun, kalau kita baca takbir pada bulan-bulan biasa ke atau lepas hari raya, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Sunat boleh pahala zikir. Orang tua-tua kita yang marah kan, orang pergi baraan, tu baraan, mana dengan baraan? Atau marhaban kan? Allahu Akbar, Allah. Kau jangan takbir, orang kubur nangis tau. Kan? Orang kubur nangis tau. Tak boleh Boleh. Tak ada masalah. Walaupun disyariatkan takbir tu, takbir pada hari raya bulan maghrib sampai ke sebelum solat tu, kita semarakkan takbir tu, baca banyak. Tapi nak takbir pada hari-hari lain tu boleh, tak ada masalah. Kan? Itu takbir hari raya. So sunat. Dan takbir hari raya itu dianugerahkan kepada umat Muhammad ketika hari raya Syawal, hari raya pertama, ketika umat Islam menang dalam peperangan Ahzab pada 1 Syawal. Kan? Sebab itu kan dia ada la ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan mereka Allah yang esa, sadaqa wa'dah, benarlah janjinya. Janji apa? Janji memenangkan orang Islam. Wa sadaqa wa'dah wa nasara abdah, dan menolong hambanya. Wa a'azza jundah, dan memuliakan tenteranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan menghancurkan tentera Ahzab yang bersekutu. Ada kemenangan pada peperangan Khandaq, atau perang Ahzab. Perang Khandaq, perang Ahzab sama pada 5 Hijrah. Pada 5 Hijrah, itu sejarahnya. Yang keempat, amalan-amalan khusus pada hari raya. Amalan-amalan khusus pada hari raya. Pada malam hari raya disunatkan kita takbir. Tadi dah sebut takbir. Amalan-amalan khusus pada hari raya. Kemudian kita disunatkan untuk banyak berdoa. Sebab dalam kitab Lataiful Ma'arif ada 5 malam banyak waktu mustajab. Ada 5 malam. Mustajab ni mana on the spot Allah bagi doa tu. Ada 5 malam. Yang pertamanya malam awal Rejab. 1 Rejab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni berapa? 15 Sya'ban. Okay. Nisfu separuh. Nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Contoh nama, kita nak mengenai nama. Nama. Nisfu maknanya separuh. So jadi maknanya nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, 15 Sya'ban. Okay. Yang ketiganya iaitu pada malam hari raya Aidul Fitri. Banyak waktu mustajab. So malam tu doa lah, atau amalan khusus. Yang keempatnya malam hari raya Aidul Adha. Banyak waktu mustajab. Dan yang kelimanya pada setiap malam Jumaat, banyak waktu mustajab. Ini amalan khusus. So malam tu doa. Doa ni bahasa Melayu pun boleh. Tak semesti bahasa Arab. Bahasa Melayu pun boleh. Doa jangan malas-malas. Jangan malas.
Ya Allah Tuanku, wala penatnya nak berdoa Tuhan. Doa aku sebiji hingga semalam lah Tuhan ya. Amin. Doa jangan malas-malas. Doa malas-malas pula. So, jadi doa bahasa Melayu pun bagus. Doa lah minta. Seperti mana kita mengadu pada manusia, lebih detail kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih detail. Doa umum bagus, doa khusus sikit bagus. Seperti mana kita ngadu pada manusia, pada mak kita kan. Lebih detail kita ngadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun doa ni detik-hati ya. Dulu guru saya suruh ajar tau. Dulu guru saya ajar. Dia kata kan, kalau tengok satu nikmat, doa, ya Allah, berikanlah aku lebih baik daripada ni. Guru saya ajar tau dulu. Katakan tak salah, doa tak salah tau. Lebih baik, apa yang lebih baik? Maknanya Allah lebih tahu kan. Katakan hari ni jalan tengok kereta lebih besar kan. Tak salah. Bukan, oh gila dunia ni, dia tak berdoa pasal kereta tak Ya Allah bagi aku lebih baik daripada ni. Kan? Tengok benda menikmat besar, dia Allah berikan aku lebih baik daripada ni. Guru saya ajar tu. Kan? Dan dengan izin Allah kita tengok, sebab apabila kita banyak berdoa, doa Allah akan bagi anugerah tu. Sebab janji Allah kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kau doa mesti Allah akan mustajabkan. Jadi doa, tak rugi doa, tak rugi. Nothing to lose doa. Tak rugi pun, kita nak minta, tak rugi pun. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak rugi pun. Kan? Nothing to lose doa. Dan tapi janji Allah mesti Allah bagi. Cuma cara Allah bagi dengan jalan kita tak faham. Kadang kita minta A, Allah bagi A, kita dah bahas Kadang kita minta Allah bagi B, kan? Minta A, Allah bagi B. Kadang kita minta A, Allah bagi C. C itu jalan nak dapat A. Kita minta lain, Allah bagi lain. Tapi lain tu jalan nak dapat benda yang kita minta tu. Itu yang Salahuddin Al-Ayyubi dia pernah cakap tau. Dia kata, aku ni selalu minta Allah bagi aku kekuatan. Tapi setiap kali aku berdoa Allah bagi kekuatan, datang je benda menyusahkan aku. Rupanya masalah itu menjadikan aku kuat. Kan? Dia minta Allah kuatkan semangat aku, tak tiba-tiba jadi kuat semangat. Setiap kali datang, setiap kali lah dia gagal buat benda. Rupanya dengan kegagalan tu dia jadi kuat. Kadang kita minta A, Allah bagi C. C jalan dapat A. So doa itu amalan-amalan khusus ya. Okey. Apa lagi amalan-amalan khusus pada bulan Ramadan, pada pagi hari, pada hari raya. Antaranya adalah solat hari raya. Solat hari raya tak macam solat Jumaat. Solat Jumaat syaratnya mesti berjamaah. Solat hari raya tak semesti berjamaah. So hari ni kita balik kampung kan, terlambat sampai kampung mak dah lah jam kan. Sampai kampung mak orang dah habis solat hari raya. Boleh sembahyang kat rumah. Boleh. Dia tak semesti berjemaah. Dia tak macam hari Jumaat. Hari Jumaat syarat mesti berjemaah. Hari raya tak semesti berjemaah. Jangan sampai tinggal langsung. Terutamanya saudara mara kita yang bekerja pembawa bas ekspres. Saya pernah jumpa tau. Macam tu tak tahun saya tak pernah dapat sembahyang hari raya. Sebab dia bawa bas ekspres kan, sebenarnya tak wajib berjemaah. Waktu dia macam waktu duha, solat raya waktu duha. So dia berhenti makan ke RNR tu sembahyang raya. Sembahyang raya. Ada. Tak semestinya. Hari Jumaat, solat Jumaat syarat berjemaah. Kalau dia kata kita nak buat Jumaat sendiri tak boleh. Hatta kalau tak cukup quorum, maka tak wajib berjemaah itu. Kan? Dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Sebahagian mazhab Hanafi 4 orang. Untuk solat Jumaat. Solat hari raya tak semestinya berjemaah, dia bukan syarat. So terutamanya kita saudara mara kita yang bekerja ya, bawa ekspres, bawa taksi, bawa apa kan, tak sempat kan. Saya pernah jumpa. Duha sampai dalam matahari betul-betul tegak. Maknanya dalam setengah jam sebelum zuhur lah. Boleh buat solat hari raya maknanya saja aku solat sunat hari raya kalau taklah takbir rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Kan? Tapi memang kalau anda kata kita betul-betul memang tak sempat sembahyang lah. Jangan ngantuk lah sembahyang nanti sembahyang sendiri ke rumah kan. Jangan macam tu. Kan? Sebenarnya ini betul-betul tak sempat. Terutamanya orang yang bekerja lah. Bawa bas ekspres, polis, immigration, tentera kan. Yang memang immigration takkan nak tinggal. Dia jaga cok pasport tu, kata bang sentiasa turun. So rehat sekejap sembahyang solat hari raya. Anak-anak kita yang kerja bahagian keselamatan dan sebagainya kan, dia tak semesti. Sebab pahala dia besar. Solat raya itu pahalanya besar. Perempuan pun sunat. Boleh solat hari raya. Tak semestinya berjemaah. Dia punya khutbah tu pun sunat je hukumnya.
Okey. Dan yang terakhir, yang kelima, bab yang kelima, ada satu berita yang kurang menyenangkan bagi kita, iaitu pada hari raya adalah hari syaitan dilepaskan. Kan? Tak gembira bagi kita lah. Sebab pada bulan Ramadan syaitan tu diikat. So bulan Ramadan ni syaitan ni diikat. Syaitan ni diikat pada bulan Ramadan. Maka pada malam hari raya dia dilepaskan. Maka ketua syaitan menjerit-jerit dia setelah dia mendapat tahu bahawa umat Muhammad banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjerit-jerit ketua syaitan ini, berguling-guling dia macam orang kena rasuk syaitan. Dia dah syaitan dah. Berguling-guling dia macam orang kena rasuk syaitan. Dia syaitan dah, 2 kali syaitan. 2 kali syaitan. Maka dia berkata, wahai tentera-tentera sekalian, aduh celakalah kita, kata dia. Penat kita menggoda 11 bulan umat Muhammad, hari ini dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bertebaranlah kamu sekarang, kembalikanlah mereka kepada dosa. Kan? Macam mana cara mereka kembali kepada dosa? Iblis pernah 2 benda disumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, la uzayyinanna lahum fil ard. Dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Kan? Hari raya ada orang buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Hari raya. Yang kedua, wala ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Auzubillah. Maksud jaga 2 benda tu lah. Kadang ada orang buat salah, dia tak rasa buat salah. Kan? Hari raya tak mau balik rumah mak mertua. Kan? Kan? Merajuk malam aku balik, abang balik sendiri, saya balik rumah mak saya. Tak boleh ya? Tak boleh. Jangan. Wallahu alam. Okey, sambunglah lepas raya kita cerita pasal jin tak kan. Okey.